aku tinggi, anak aku banyak. Tapi dia bagilah kata-kata semangat. Daripada situ Papa berusaha dan Papa menjadikan dia sebagai Papa punya role model dalam berniaga online. So dekat situ, walaupun kali pertama Papa orang kata Papa join kontes untuk TikTok ni, Papa tersenarai tau. Bayangkan satu Malaysia ni ada ribuan orang, Papa tersenarai top 3 sale terbanyak di Malaysia. Yang pertama tu of course lah orang hebat ya, yang dah berniaga, orang yang terawal lah. So Papa nombor 3 target untuk Papa sale. Papa jujurnya kalau dengan isteri Papa dalam 7 juta lebih untuk dapat award ni. Papa sendiri dalam 4 juta lebih. Ini kalau dengan isteri Papa lah dalam 7 ke 8 juta. It's not easy tau. Dia bergabung. Masalahnya yang orang lain menang tu jual emas. Tapi Papa bersyukur, alhamdulillah ya Tuhanku. Bukan award yang Papa nak, tapi Papa nak bagi tahu kat korang pakcik tua ni yang tak tahu pasal online, we start from zero and thank you for TikTok. Tak banyak, tapi dengan gabungan suami isteri 78 juta bagi Papa banyak. Number 1 berapa? Number 1, ini Abang Anas cerita dengan aku, tapi tak boleh cerita hal orang ni. Takutlah cerita hal orang. Tak payah cerita hal orang. Bolehkah Abang Anas kalau ada barang dekat sini, I cerita. Kalau tak boleh, I tak nak cerita. Nanti orang kata I ni buka still orang tak berani lah. Tak berani. 7-8 juta. I dapat 7-8 juta. Kalau Abang Anas ada, Papa buka. Kalau tak berani nak buka. Dia ada tak situ? Tak ada. TikTok, sebab tu kau tengok view aku banyak. TikTok kalau you boleh bagi dia duit, dia love. 78 ni sebulan lah. Ini kita bertanding dengan seller-seller satu Malaysia. Bukannya seller-seller, bukannya content creator. Ini TikTok shop. Faham?